teruskan. Tunjukkan pada semua, okey? Aku pukul kau biar mahkamah settle. Kan kau dah hantar aku kat balai polis. Kan aku dah kena. Jadi sekarang ni untuk aku mengelakkan KRT, keganasan rumah tangga, untuk aku pukul kau lagi. Sekarang ni aku tak nak pukul kau dah. Okey? Kalau dulu aku pukul kau, sekarang aku tak pukul kau lagi tau. Aku bijak. Aku akan keluar rumah, aku akan ambil aku punya diri balik lah, maruah balik macam mana kau pijak-pijak sebelum ni. Aku tak boleh lawan kau sebab kau perempuan, you have a followers, kau ada family yang baik, yang bagus, dan semua orang akan memenangi kau. Dan tak ada siapa pun pandang aku ni as kau punya husband. Shut up. Kalau aku cerita dengan kalau aku cerita dengan kau pun, kau takkan menyebelah aku. Kau nampak badan. Tak, badan aku cerita apa lagi? Badan aku pukul dia dah report pergi balai polis, right? Boleh sabar tak? Cerita dia panggil aku cakap. Aku tak pernah cakap macam ni. Selama ni aku tak pernah cakap macam ni. Bagi aku cakap pula. Fair tak? Boleh tak aku cakap sekarang ni? Aku tak pernah cakap selama ni aku jadi husband ni. Aku tak pernah cakap macam ni. Macam mana aku terkongkong? Apa yang mana aku diikat? Kau nak aku buka semua ke? Macam mana abang kau fair dengan aku? Macam mana aku kena fair dengan kau? Takkan malam ni aku main kau, pagi esok aku nak main-main dengan abang kau? Apa benda? Apa benda kau tahu kan? Aku tak perlu cerita dekat kau. Dalam-dalam aku tak perlu cerita. Otak kau okey ke tak? Sebabkan dadah ke kau jadi macam ni? Sebab dadah pula. Teruskan. Buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. See you in court. Aku orang kampung, sanggup dipijak. But nak aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua, Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Diam dulu. Jangan menggigit.